اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, ibu, ayah dan anda sekalian, terima kasih kerana masih bersama-sama dalam Miskul Kalam. Doa yang telah dibacakan tadi adalah satu doa yang diajar oleh baginda Nabi junjungan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang bermaksud, Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Ya Allah. Engkau suka memberi keampunan, Ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah ku, Ya Allah. Inilah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi pada 10 malam terakhir. Jangan biarkan 10 malam terakhir ini berlalu seperti malam-malam biasa. Kerana satu malam yang kita hidupkan kerana Allah boleh mengubah seluruh nasib kita di akhirat. Subhanallah. Ada kita yang terlupa orang yang masuk syurga ni sebab dosa dia telah diampunkan. Bukan dia banyak buat kebaikan sahaja, buat kebaikan tapi dosa masih tidak diampunkan, belum tentu menjanjikan syurga untuk kita. Sebab itu betapa pengasih penyayangnya Allah kepada kita ni. Allah bagi ruang, Allah bagi peluang kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh nak mencari keampunan, nak mencari keredaan. Allah beri malam ini. Kalau kita terjumpalah malam Lailatul Qadar pada malam ini, apa yang kita patut buat? Kita tak perlu buat perkara-perkara yang berat pun. Cukuplah kita istighfar banyak-banyak, baca Al-Quran, solat 2 rakaat dengan hati yang hadir, solat sungguh-sungguh nak mengharapkan keampunan daripada Allah, solat sujud kita, doalah kita dalam sujud, doalah banyak panjang banyak-banyak, bukan selalu pun kita bertemu. Ramadan datang pun setahun sekali, entah ada entah tidak, dan berdoalah bersungguh-sungguh dengan hati yang penuh sedih. Sebab kalau boleh menangis, menangislah. Kalau tak boleh menangis pun buatlah menangis. Tapi insya-Allah hadirnya hati yang ikhlas itu dengan tangisan penyesalan dengan dosa-dosa yang telah kita buat. Jangan rasa kita ni perfect. Semua orang ada dosa. Jadi hadirkan diri kita untuk sujud kepada Allah Jalla wa'ala, baca Al-Quran dan berdoalah. Mudah-mudahan kita adalah insan yang pilih untuk mendapat Lailatul Qadar. Allah.